Guys, finally hari Sabtu ni Boboiboy Sopan akan buat kemunculan yang pertama. Korang excited tak untuk kemunculan pertama fusion terbaru Boboiboy iaitu Boboiboy Sopan. So guys, untuk dalam video kali ni aku akan borakkan pasal apakah yang bakal berlaku dalam series Boboiboy Galaxy Baraju episod yang keempat. So kalau korang tak suka dengan spoiler ke apa, korang boleh skip video ni, okey? Dan kalau korang tengah cari cokoja ke coklat-coklat yang sedap untuk korang makan dekat rumah, korang boleh terus your order coklat-coklat yang aku ada letak dekat tag Shopee yang ada dalam description, okey? Serius berbaloi dan sedap sangat. Let's go. So, episod yang keempat Boboiboy Galaxy Baraju, kita akan dapat tengok sambungan yang cukup epik di antara Boboiboy Blaze menentang Boboiboy Ice, yang mana dekat hujung episod yang ketiga kita dapat tengok Boboiboy Blaze dengan Ice dah mula bersedia untuk bertarung lebih serius, dengan Blaze telah membuat pergerakan seperti Panglima Pairapi, manakala Ice pula telah membuat pergerakan seperti Mas Mawai. Walaupun dekat hujung episod yang ketiga Fang telah pun muncul kat sana untuk hentikan pertemuan di antara Ice menentang Blaze, tapi aku percaya sangat Monster akan buat sedikit perubahan, tak follow 100% macam dalam komik, yang mana meskipun Fang telah pun muncul kat sana, tapi pertarungan di antara Ice dan Blaze tetap akan diteruskan. So diorang pun fight lah habis-habisan kan, fight. Banyak pergerakan yang cukup hebat telah pun dilakukan oleh Ice dan juga Blaze, tapi sampailah satu masa tu Boboiboy Blaze dengan Ice dah mula hilang kawalan, sehingga kan diorang sanggup menggunakan tenaga elemental yang ada dekat kawasan situ untuk melakukan serangan yang cukup epik, yang mana Blaze telah pun menggunakan serangan ombak lava, manakala Ice pula telah melancarkan serangan runtuhan salji. So efek daripada serangan di antara diorang berdua ni memang cukup dahsyat tau, dan lama kelamaan pertemuan di antara diorang berdua dah semakin hilang kawalan, sehingga kan Ice dengan Blaze ada potensi yang cukup besar untuk berubah sepenuhnya ke tahap yang ketiga, iaitu Nova dan Blizzard, dan membahayakan orang-orang yang dekat sekeliling kat sana. Tapi somehow aku percaya juga Fang tetap akan berjaya untuk menghentikan diorang berdua, dan suruh Boboiboy untuk ingat semula pesanan Ku Puteri supaya Boboiboy kawal kuasa dan emosi beliau, bukannya kuasa elemental tersebut yang mengawal Boboiboy. Jadi disebabkan Boboiboy dah mula sedarkan diri, Boboiboy kembali semula ke form asal beliau dan cuba untuk menyatukan semula Puak Bara dan Puak Salju yang diketuai oleh Mas Gardu dan juga Yanari, dengan cara Boboiboy telah pun menggunakan satu kuasa fusion elemental yang baru, iaitu gabungan kuasa solar dan juga taufan, dan akhirnya Boboiboy telah berubah menjadi Boboiboy Sopan. Kuasa Boboiboy Sopan ni memang cool sangat guys. Secara jujur kan, aku memang tak sabar sangat nak tengok kemunculan pertama untuk Boboiboy Sopan dalam episod keempat nanti, yang mana dengan kuasa Boboiboy Sopan lah yang akan menenangkan ketegangan di antara Yanari dengan Gardu. Tapi walaupun Boboiboy seakan berjaya untuk mengawal keadaan, malangnya konflik dekat planet Baraju tak terhenti macam tu je tau, yang mana tak lama kemudian telah munculnya beberapa robot suruhan dari villain utama untuk dalam series Baraju, iaitu Pak Pato. Level kekuatan untuk robot ciptaan Pak Pato ni memang cukup hebat tau guys. Buktinya kita sendiri boleh tengok dalam episod yang kedua, kelihatan Fang agak struggle juga untuk berhadapan dengan salah satu robot ciptaan dari Pak Pato. So kita akan dapat menyaksikanlah nanti Boboiboy Sopan akan beraksi untuk berhadapan dengan robot suruhan daripada Pak Pato, dan ada lagi beberapa ciptaan untuk Pak Pato ni memang sangat luar biasa. Aku tak nak spoil sangat, tapi dia ada kuasa seakan kuasa elemental tau. So korang get ready, okay? So pendapat korang macam mana pula untuk sinopsis episod yang keempat? Komen dekat bawah. Korang excited tak?